عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk menepati janji, membina kepercayaan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara nikmat yang paling menilai dalam kehidupan bermasyarakat ialah mendapat kepercayaan orang lain. Namun, kepercayaan tidak lahir hanya dengan kata-kata. Sebaliknya dibina melalui amanah yang dipelihara dan janji yang ditepati. Oleh sebab itu, Islam meletakkan sifat amanah dan menunaikan janji sebagai akhlak yang sangat mulia serta menjadi asas kepada kesejahteraan masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3 yang dibacakan pada permulaan khutbah mengandungi teguran yang sangat tegas terhadap mereka yang mengatakan sesuatu perkara namun tidak melaksanakannya. Seorang mukmin yang sebenar sentiasa berusaha mengatakan apa yang diperkatakannya dan membuktikan kata-katanya melalui tindakan. Kerana itulah antara tanda kejujuran iman dan kemuliaan akhlak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang bermaksud, dan orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang yang benar, yakni imannya dan melakukan kebaikannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Sidang Jumaat yang berbahagia, menunaikan amanah dan memelihara janji merupakan sifat utama orang beriman, sekaligus menjadi sebab mendapat kepercayaan daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka sebagai golongan yang sentiasa menjaga amanah serta menunaikan setiap perjanjian yang dibuat. Hal ini ditegaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang yang menunaikan amanah dan janji mereka. Imam At-Tabari dalam tafsirnya terhadap ayat ini mengatakan bahawa mereka memelihara segala amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka serta menunaikan setiap perjanjian yang telah dimeterai dengan manusia. Mereka tidak mensia-siakan amanah tersebut, bahkan melaksanakan semuanya dengan penuh tanggungjawab dan sebaik-baiknya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, yakni dengan Allah dan dengan manusia. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahawa perjanjian merupakan satu kemuliaan dan suatu ikatan. Oleh itu, menunaikan janji merupakan tuntutan syarak yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim. Manakala sikap mengabaikan atau memungkirinya termasuk dalam perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa. Lihatlah bagaimana banyak kerosakan dalam masyarakat berpunca daripada janji yang tidak ditepati.
Anak-anak boleh hilang kepercayaan terhadap ibu bapa. Hubungan suami isteri dan sesama manusia boleh menjadi retak. Malah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, rakyat akan hilang keyakinan terhadap pemimpin yang banyak berjanji tetapi hanya untuk meraih sokongan dan undi semata-mata. Oleh sebab itu, Islam sangat menitik beratkan soal menepati janji kerana ia merupakan asas kepada pembinaan kepercayaan dan keharmonian masyarakat. Apatah lagi, janji yang diucapkan itu bukan sekadar perkataan yang keluar daripada mulut seseorang, bahkan ia merupakan suatu tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, antara tanda kemunafikan ialah apabila seseorang berjanji lalu memungkirinya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yad'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadhaba wa idza ahada qadara wa idza khasama fajara." Empat perkara, sesiapa yang ada padanya empat perkara tersebut, maka dia adalah seorang munafik yang sebenar. Jika ada padanya salah satu daripada sifat tersebut, maka pada dirinya terdapat sifat kemunafikan sehingga dia meninggalkannya, iaitu apabila diberi amanah dia khianati, apabila berbicara dia berbohong, apabila berjanji dia mungkiri, dan apabila bertengkar dia melampaui batas. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketika mensyarahkan hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa empat perkara yang disebutkan merupakan ciri-ciri orang munafik. Sesiapa yang melakukannya, maka dia telah menyerupai golongan munafik. Sebagai orang yang beriman, kita seharusnya menjauhkan diri dari ciri-ciri atau sifat orang munafik. Sidang Jumaat yang dirahmati, sebenarnya banyak kebaikan dan kesan positif akan dapat dicapai apabila amanah dan janji ditunaikan. Akhlak pemimpin yang sentiasa menunaikan janji akan menimbulkan rasa hormat dan meningkatkan kepercayaan dalam kalangan rakyat. Sikap menunaikan janji dalam keluarga akan mengukuhkan ikatan kasih sayang dan keakraban. Budaya menunaikan janji dalam perniagaan akan memajukan ekosistem ekonomi negara. Etika menunaikan janji sebagai penjawab pula akan menyumbang kepada lahirnya sistem penyampaian peringatan yang efektif, cekap dan efisien. Ketahuilah bahawa kepercayaan boleh musnah hanya dengan satu pengkhianatan atau satu janji yang dimungkiri. Namun, untuk mengembalikannya semula mungkin memerlukan masa yang panjang. Bahkan ada kalanya tidak dapat dikembalikan lagi. Justru itu, peliharalah setiap amanah dan tunaikanlah setiap janji yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Imam Al-Ghazali menyatakan, maka berhati-hatilah kamu daripada berjanji sesuatu lalu tidak menunaikannya. Sepatutnya kamu berbuat baik kepada mereka, kepada manusia melalui tindakan tanpa banyak berkata-kata. Jika kamu terpaksa membuat janji, maka jangan sesekali memungkirinya. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, umat Islam hendaklah menunaikan amanah dan menepati janji kerana kedua-duanya merupakan antara sifat utama orang beriman yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua manusia. Yang kedua, umat Islam hendaklah membuktikan kata-kata melalui tindakan, bukan hanya sekadar mudah berjanji tanpa kesungguhan untuk menunaikannya. Kerana perbuatan memungkiri janji termasuk dalam sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa bermuhasabah terhadap amanah, janji dan hak-hak manusia yang berada di bawah tanggungjawab mereka. Kerana semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Antara orang yang beriman itu ada orang yang menunaikan apa-apa yang telah dijanjikan mereka kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka ada juga antara mereka yang telah selesai melaksanakan janji mereka lalu gugur syahid, dan ada antaranya yang menunggu giliran dan mereka tidak mengubah apa-apa yang telah dijanjikan oleh mereka itu sedikit pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.